Tadi dia orang bagi tahu saya, KJ sebut True BSN, bukan PRU. Dia marah. Dia nak beri saya lah sebab saya kalah PRU. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada True BSN kerana jemput saya pada pagi ini untuk bersama dengan PRU orang-orang hebat lah. Orang-orang hebat daripada True BSN. Saya tanya dia orang, siapa yang hadir hari ini? Sebab saya nak tahu juga. Dia orang cakap yang hadir hari ini adalah yang paling hebat dalam True BSN. Saya pun tak tahu nak cakap apa pada pagi ini. Waktu saya ditanya dia orang, dia tak dengar apa. So, dia orang beritahu saya, cakaplah tentang pengalaman KJ. Pengalaman yang bagus, pengalaman yang pahit, segala-galanya lah. Untuk berkongsi pengalaman, sharing sedikit pada hari ini. Kalau ada benda yang tuan-tuan puan-puan boleh ambil daripada presentation saya, boleh. Kalau tak ada, tak apa. Tapi saya nak cerita sikit tentang pengalaman saya, terutamanya 2-3 tahun yang lepas, even just before that. Macam mana saya berdepan dengan cabaran, macam mana saya berdepan dengan rintangan, macam mana saya comeback daripada segala kegagalan dan juga cabaran yang saya hadapi. Jadi cerita ini adalah resilience, recovery and reinvention. Tuan-tuan dan puan, dalam hidup kita mesti ada masa yang kita rasa hidup ini sangat-sangat terbaik, best. Segala benda dalam hidup kita berjalan dengan baik. Maknanya kita, apa saja dalam hidup kita ni adalah benda yang bagus. Betul tak? Kita pergi ke mana? Okay, next. So, dalam hidup saya, inilah antara momen yang saya rasa terbaik dalam hidup saya. Dan saya nak tuan-tuan puan-puan bayangkan momen yang terbaik dalam kehidupan tuan-tuan puan-puan. Sama ada dari segi pribadi, sama ada dari segi kerjaya, sama ada dari segi urus niaga, apa sajalah momen yang terbaik. Momen di mana kita rasa the sky is the limit. Momen di mana kita rasa everything is going well in my life. Syukur, Alhamdulillah, segala-galanya berjalan dengan sangat-sangat baik mengikut perancangan saya, mengikut perancangan yang apa yang saya letakkan sebagai milestone untuk diri saya. So, pada tahun 2017, pada momen dan saat inilah saya rasa kehidupan saya berjalan dengan sangat lancar. Tarikhnya adalah 30 hari bulan Ogos tahun 2017. Majlis dia adalah majlis penutupan Sukan C yang kita adakan di Kuala Lumpur pada tahun 2017. Saya rasa kehidupan saya tak boleh lebih baik daripada ini. Kenapa? Kerana pada waktu itu saya Menteri Belia dan Sukan. Saya diberi tugas oleh Perdana Menteri pada waktu itu, bos saya kata, KJ, kamu mesti menganjurkan Sukan C yang terbaik dalam sejarah negara kita. Dan kita kena pastikan bahawa Malaysia muncul sebagai juara keseluruhan bagi Sukan C. Ini satu cabaran yang besar. Satu cabaran yang besar sebab terletak atas bahu saya satu cabaran untuk memastikan bahawa negara kita bangga, negara kita happy, negara kita bahagia. Dan saya berkumpul lumus memastikan bahawa ianya menjadi satu realiti. Bukan kerana diri saya saja, kerana saya tahu bahawa terletak di atas bahu saya adalah harapan satu negara Malaysia. Jadi pada malam tersebut, bukan hanya kita raikan ambang merdeka, tetapi kita raikan kemenangan Malaysia. Juara keseluruhan 145 pingat emas pada Sukan C tahun 2017. Alhamdulillah. Saya pun rasa seronok. Saya masih lagi ingat, saya sengaja
tuan-tuan dan puan, saya sengaja minta supaya majlis penutupan ini adalah pada ambang merdeka. Sebab saya confident kita boleh deliver sukan si yang terbaik, kemenangan pingat emas yang terbaik dalam sejarah, dan saya rasa inilah momen yang paling cemerlang dalam kerjaya saya. Dan saya pada malam tersebut saya masih lagi ingat waktu PM Dato' Najib dia nak buat ucapan sempena dengan penutupan, nak declare cuti umum peristiwa. Saya bisikkan dia, bos, saya dah deliver, inilah terbaik, masa yang terbaik untuk kita bubarkan parlimen supaya orang pun happy. Malam dia tak ikut nasihat saya lah. Tapi tak apa, I still did my part. He didn't follow my advice, it's okay. Tetapi apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan pada hari ini adalah pada momen yang kita rasa tak ada, the sky is the limit lah, tak ada had kepada kejayaan kita, kehidupan kita ni, hidup kita ni, ataupun Tuhan akan menghantar message, reminder kepada kita bahawa dalam hidup kita ni, kita ingat kita yang merancang, tetapi sebenarnya yang menentukan ni bukan kita. Allah yang menentukan, takdir yang menentukan. So kita jangan khayal sangat dengan kejayaan. Kita jangan terbawa-bawa dengan apa yang kita rasa adalah kejayaan. Sebab selepas ini berlaku, tak sampai setahun selepas ini berlaku, tuan-tuan, saya diingatkan bahawa the sky is not the limit. Sebenarnya kita berdepan dengan sesuatu cabaran yang lebih besar. So tak sampai setahun selepas momen kejayaan, reality hits. Saya tak pasti tuan-tuan ingat lagi tak gambar ini daripada bila? 2018. Daripada momen yang saya rasa saya berada di atas gunung, tiba-tiba tak sampai setahun saya berdepan dengan reality ini. Reality ini kita boleh nampak pasukan kanan gembira, pasukan kiri termasuk saya di sana agak sedih. Agak sedih kenapa tuan-tuan? Sebab kalah pilihan raya. PRU, ini PRU tu. Tak pernah dalam sejarah pasukan saya mengalami kekalahan. Daripada kemuncak 2017 sampailah kita ke lurah 2018. Maknanya times are challenging. We cannot hope for good times all the time. Bad times will come. Dan inilah realiti yang ada pada tahun 2018. So apa yang saya nak buat? Saya kena kuatkan diri saya. Saya tak pernah pada waktu itu berada dalam keadaan yang kalah. Tetapi saya kena beranikan diri saya. Saya kata tak apalah, kita sekarang ini kena biasakan diri dengan kekalahan. Dan mana? So, saya tak pernah dalam keadaan ini selama 10 tahun. Saya duduk di bangku kerajaan, sama ada sebagai ahli parlimen kerajaan ataupun sebagai menteri. Tiba-tiba saya duduk di tempat duduk pembangkang. Dan saya nak ceritakan sikit tentang momen ini. Sebab momen ini adalah momen yang saya rasa paling lonely dalam hidup saya. Ini adalah hari pertama pembukaan parlimen selepas PRU 2018. PRU yang kita kalah. Dan pada hari tersebut,
kita semua kena pakai baju Melayu sebab nak angkat sumpah sebagai ahli parlimen. Ada pertikaian pada hari itu tentang pemilihan yang diketua speaker parlimen. So, pasukan saya buat keputusan untuk semua keluar daripada Dewan. Saya pun tak pasti kenapa dia keluar daripada Dewan. Kedua semua keluar. Saya tak setuju. Sebab saya kata tak mature lah hari pertama kita keluar daripada Dewan. Jadi saya tinggal seorang dalam Dewan. Tak, saya nak tolong bayangkan betapa daripada saya menteri sukan sim semua ni, tiba-tiba saya seorang dalam parlimen. Dan yang tuan-tuan tak nampak adalah bangku kerajaan. Bangku pembangkang kosong, bangku kerajaan penuh. Dan saya seorang di situ. Perdana Menteri pada waktu itu siapa? Mari. Dia pandang saya saja. Dia jelik saya sebab dia tak ada orang lain dia nak tengok. Oi, tuan-tuan. Kalau nak cakap lah betapa saya takut. Tapi it's okay. Sebab saya rasa bahawa ini adalah a new challenge. Saya tak rasa gentar, saya tak rasa risau. Saya rasa kalau rakyat dah buat keputusan, maka kita kena jadi pembangkang yang terbaik. Kita kena teruskan kehidupan kita. Dan kita kena cari resilience, ketahanan, supaya kita dapat teruskan dalam hidup. Tapi tuan-tuan, saya pun tak sangka. Saya duduk di bangku pembangkang tu 2 tahun saja. Saya tak rancang apa-apa. Ya. Saya tak terlibat dalam langkah Sheraton ke apa-apa. Tapi tiba-tiba kerajaan tumbang. Tiba-tiba kerajaan tumbang. Saya pun terpaksa di istana semula pakai baju hitam, baju Melayu hitam, angkat sumpah semula sebagai menteri. Sebagai Menteri Sains dan selepas itu sebagai Menteri Kesihatan. Nanti kita cakap pasal kesihatan dan insurans kesihatan. So, unexpected comeback. Daripada saya dulu dekat puncak gunung, jatuh, kena sepak kerajaan semua. Lepas tu saya kembali dalam kerajaan. Dan macam biasalah bila saya kembali dalam kerajaan, saya ni orang yang buat kerja. Ya, saya buat kerja dan kebetulan pula waktu saya kembali ke dalam kerajaan, apa yang sedang berlaku? Pandemik COVID-19. So, saya ditugaskan untuk menjaga pandemik COVID-19. Sebelum saya nak sambung cerita saya, kita kerjaya saya nak cerita sikit tentang pengalaman dan juga kemahiran, apa benda skill yang saya belajar sewaktu saya menjaga pandemik COVID-19. Biarlah ini menjadi pengajaran kepada kita semua. Yang pertamanya, waktu saya menjadi Menteri Kesihatan dan Menteri yang menjaga pandemik COVID-19, saya belajar apa yang saya rumuskan sekarang ini sebagai the pandemic mindset. Kenapa kita tidak boleh ada the pandemic mindset pada bila-bila waktu dan masa? Dan saya sentiasa beritahu kerajaan, kita sebenarnya perlu ada pandemic mindset sama ada kita ada dalam pandemik ataupun tidak. Yang pertama, kita kena ada a sense of urgency to do everything now and quickly. Saya nampak bila kita dah keluar daripada pandemik, tidak ada sense of urgency. Saya selalu tegur sekarang ni dalam kerajaan, saya kata sekarang ni kita berdepan dengan dunia kecerdasan buatan, artificial intelligence, large language model, tetapi tidak ada urgency untuk kita memastikan negara kita dah bersedia untuk berdepan dengan dunia AI ini. Kedua, break silos. Biasanya dalam kerajaan ataupun dalam mana-mana organisasi kita jaga turf kita jaga territory kita. Pada pandemik, saya pecahkan semua tembok yang memisahkan agensi-agensi kerajaan. Saya kata, if you want to succeed in this pandemic, if you want to succeed in making sure we are able to reopen our country safely, break down these silos. Lepas tu saya masuk dalam jemaah menteri kabinet, saya kata saya nak jadi coordinating minister. Saya tak boleh minta menteri ni buat keputusan. Saya kena buat keputusan. Sebab kalau kita nak buat dengan cepat,
kita mesti break the silence. Data driven. Apa saja keputusan kita buat mesti berasaskan kepada evidence based. Jangan kita buat keputusan because we think, because we feel. No, that's not good enough. Make sure your decisions are backed up by data, by evidence, and by the facts. Clear communication. Ini sangat penting sebab saya berdepan dan masih lagi ada yang tak suka divaksin, yang tak tahu sama ada vaksin itu selamat ke tidak. But I have to communicate. Meyakinkan orang ramai bahawa inilah cara yang terbaik untuk kita mengatasi pandemik COVID-19. True North. True North ni apa? Matlamat. Kita kena ada matlamat. Dalam 2 tahun saya jadi pandemik, saya ada matlamat untuk memastikan bahawa Malaysia boleh kembali kepada zaman normal. Supaya kita boleh buang pelitup muka kita, supaya kita boleh tak perlu lagi menjarakkan sosial, supaya kita dapat buka sekolah, buka kedai, buka perniagaan kita macam biasa. And the last one is no problem is too small for a leader. Ramai yang kata jangan micromanage. Ya, I'm not saying micromanage. Tetapi ambil tahu walaupun masalah itu sekecil-kecil masalah dalam organisasi anda. Anyway, that's a little bit about the pandemic mindset. So, saya pun mula rasa happy lah sebab saya kembali ke kerajaan, menjadi Menteri Kesihatan, dan sekali lagi saya dah mula ingat, kerjaya saya daripada kita kalah PRU hari itu dah semakin cerah masa depan saya. Kenapa? Kerana saya dan rakan-rakan dan puan-puan semua telah membantu supaya Malaysia berjaya dalam urusan pandemik. Malaysia now has one of the world's fastest vaccination rate, akhbar daripada luar negara. Dan yang terbaik, Malaysia membuka sempadan antarabangsa pada 1 hari bulan April. Saya tak lupa tuan-tuan, video yang saya terima daripada Johor, daripada Tambak Johor pada 31 hari bulan Mac 2022, di mana tembok sempadan kita dengan Singapura dibuka kali pertama dalam 2 tahun. Rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura datang balik ke keluarga mereka, ke rumah mereka. It was a moment of tremendous joy and victory. Dan sekali lagi, my life started to feel good. Saya rasa bagus. Saya rasa mungkin selepas ini kerjaya saya akan kembali cerah. Tetapi macam biasalah tuan-tuan, rancangan kita tidak begitu. Tidak begitu. Ya. Apa jadi pada saya? Ya, saya dah ingat pandemik yang paling bagus, pengurusan pandemik yang paling bagus, antara yang paling bagus dalam dunia. Mestilah selamat. Mestilah selamat. Tapi yang saya tak tahu tuan-tuan, ada perancangan di sebalik tabir. Tuan-tuan, saya 3 penggal ahli parlimen mana? Rembau. Ahli parlimen Rembau. 3 penggal, menang 3 kali. Menang 3 kali di Rembau Negeri Sembilan, kampung bapa saya. Lepas tu saya diberitahu bahawa awak kena cari kursi baru. Tak apalah, saya timalah. Kena cari kursi baru. Kena bagi laluan kepada bos dekat Rembau. Okey. Tak apa. So saya tunggu. Mungkin ada panggilan daripada bos-bos parti saya. Okey, izin awak akan dihantar ke kawasan baru. Dan kita sebagai menteri, kita sebagai pemimpin dalam parti tersebut, harap tidaklah saya pemuda dulu, harap kursi yang selamat lah, kursi yang kita menang dengan budaya. Tapi saya tak dengar apa-apa. Parlimen dibubar, saya tak dengar apa-apa. Silent saja. Lepas tu saya fikir diri saya kata, tak ada kursi ni, tak ada tempat nak tanding. So saya ambil keputusan take initiative. Jadi saya pergi cari lah. Saya pergi ke Kulu, ini cari mana ada kursi kosong untuk saya. Memang tak ada kursi. Memang tak ada kursi. Saya jumpa dengan, biasalah orang UMNO kan, tak bagi. So kalau UMNO, sorry ya, perlu bosses saya cakap
Saya terpaksa minta daripada MIC tu. Betul. UMNO tak nak bagi kursi. So saya kata macam mana ni? So ada kawan saya dia kata, "Bos, cuba cek Sungai Buloh. Sungai Buloh ni kenapa punya kursi? Kursi PKR lah. Tetapi yang bertanding untuk tim kita untuk Barisan Nasional MIC. So kena minta daripada MIC." So saya kata okey, tak apalah. So saya pergi cari Presiden MIC, Tan Sri Vicky Keswaran. Dia tengah pada hari itu saya terpaksa pergi ke Sungai Siput. Dia ada di Sungai Siput. Saya pergi daripada KL Sungai Siput. Saya sampai ke situ, saya tanya, "Tan Sri mana?" Tan Sri tengah semayang di kuil. Saya tunggu di depan kuil 2 jam untuk dia habis semayang. Dia keluar, saya kata, saya dah kenal dia lama, saya kata, "Vicky, UMNO don't want to give me a seat. Can MIC give me a seat? After all, I lebih kurang juga." Tapi saya kena ada hujah saya lah. Saya kata, Vicky, MIC ni dah 3 penggal bertanding dekat Sungai Buloh tak pernah menang. Saya kata, ini soal musiknya, bagilah saya. So dia, but thanks to him, dia kata, "Okay brother, for you KJ, kita bagi laluan kemarin." So dapatlah Sungai Buloh. Tapi yang paling cerita best kita kat sini sajalah kat sini sajalah. So saya dah salam dia. Okey, dapat Sungai Buloh, KJ dapat Sungai Buloh. Malam tu saya terima panggilan daripada bos saya di UMNO dulu lah, tak boleh sebut nama siapa. Datang ke pejabat. Datang ke pejabat, saya masuk bilik dia. Dia cakap, "KJ, saya bagi kamu Sungai Buloh." Dia dah tahu dah cerita tadi. Dia nak claim, okey. Ini 3 hari. Anda ada 3 hari sebelum penamaan calon. Gila, 3 hari sebelum penamaan calon saya dihantar ke sana. Tuan-tuan perempuan nak tanya, tak tahu. Sebelum saya pergi tu, pilihan raya lepas, bukan yang saya bertanding, pilihan raya lepas. Berapa banyak keadilan menang kat situ? Majoriti dia. 26,000. Saya pun tanya, 26,000 majoriti. 26,000. Tapi tak apalah, saya pergi juga. Saya redha dengan keadaan. Saya anggap ini sebagai cabaran. Saya cuba yang terbaik. Saya bertanding di Sungai Buloh. Dulu kalah 26,000. Saya kalah, tapi saya kalah 2,600. Kamu ni pun sorak, kalah lah. So, saya kalah. Berbanding dengan 2018, ini lagi teruk tuan-tuan. Ini lagi teruk, kenapa? Kerana 2018, at least saya menang kursi saya. Saya masih lagi ahli parlimen. Ini saya kalah. Saya hilang kursi parlimen. Saya dah tak ada menteri, saya tak ada ahli parlimen, saya tak ada gaji tuan-tuan. Saya tanya pegawai saya. Dia kata, menteri ni ada pencen kan? Sebab saya tak ada, adalah sikit simpanan, tapi saya tak banyak simpanan, saya tak sakau. Saya pun risau. Anak saya kecil lagi, saya tak tahu, saya tak ada pendapatan, saya tanya ada pencen. Kau dah kaya dah. Pegawai saya kata ada pencen. Menantu PM, takkan tak kaya. Menantu PM takkan tak dapat projek. Saya 47. Masih lagi tak dapat pencen ni. Sebab tu kena datang cakap dengan perempuan. Dia makan tak habis. Dah lah jatuh, ditimpa tangga pula. Sebab bukan saya kalah. Saya kalah pada bulan November tahun 2022. Pada bulan Januari, saya ni nakal sikit lah menurut saya kan. Saya kena pecat daripada parti saya. So habislah riwayat politik KJ dalam Malaysia.
So saya pun tak tahu apa nak saya buat. This is literally the lowest of the low. I've lost everything. You imagine I was a politician for the last 20 years, for the last 15 years, MP, minister 3 times. Now I've got nothing. Dan bukan hanya tak ada apa-apa, menteri ni bila dia kalah ataupun bila dia nak bersara, dia akan minta jadi pengurusi GLC ke, ahli lembaga GLC ke. Tapi masalah saya ni, saya bukan hanya kalah, saya dibuang. Jadi nak minta GLC pun tak boleh. Tak ada apa. Dan untuk sebulan 2 saya dalam keadaan yang burung, saya dalam keadaan yang tak terurus. I don't know what to do lah. Tak ada hal itu langsung. Dan saya pun minta kawan-kawan tolong, ada yang jawab telefon, ada yang tak. This is the best time untuk kita tahu siapa kawan kita. Sebab ada yang kita hantar mesej tak jawab, ada yang kita hantar mesej blue tick saja. Oh, thank you blue tick. Kita pun tahu kan? I know you know. Your client is blue tick you. I know you. I've been there. Don't worry. So saya fikir apa yang saya nak buat ni. So satu hari tu saya ni suka jogging. Satu hari tu saya nak mula jogging saya lah. Biasanya saya akan dengar muzik waktu saya jogging. Hari tu saya tengok Spotify saya kata why not, apa, kita cubalah podcast ni. Saya pun tak tahu podcast yang benda. Saya cubalah podcast ni, podcast tentang politik daripada luar negara, daripada England. So saya try, saya kata mesti selepas 5-10 minit saya akan tukar balik kepada muzik. Sebab siapa nak dengar orang cakap politik sampai 1 jam. Tetapi saya dengar dan saya nampak macam menarik juga. 1 jam saya boleh dengar 2 orang cakap pasal politik. Ini politik di England lah. So saya call kawan saya Syahril Hamdan. Dia digantung daripada parti lama. Saya dipecat, dia digantung. Dia punya tahap kenakalan dia tak sampai saya lah. So, tapi dia digantung. Dia kata, bro, kalau dengar podcast ni macam menarik lah. Macam kita boleh buat benda yang sama di Malaysia. So, mulalah podcast kita keluar sekejap. Ini episod pertama. Tak ada penaja, hanya sofa, 2-3 kamera, 2 mikrofon, banting saja. So kita start podcast ni, kita pun tak tahu ke arah mana podcast ni akan pergi. We don't know that there's going to be a market for this kind of thing, right? I mean, what is a podcast after all? So we started, buat episod pertama, kita upload episod pertama. Oh, bagus juga, 1,000 orang dengar kita dalam YouTube. So kita pun happy lah, 1,000 orang. Lepas episod kedua, 2,000 orang. Episod ketiga, 3,000 orang. So we thought, oh, it's going somewhere. And then we decided to take it seriously. Bila kita start podcast ini, memanglah podcast ini kita start, kalau episod pertama, episod kedua, episod ketiga mengata orang tu je lah. Jadi, selepas itu bila dah ada sambutan, kita rasa, people are listening to this. Orang tulis komen, terima kasih kerana memudahkan perbincangan tentang politik dan isu semasa. Yang paling saya seronok sekali, Malaysia, sama dengar yang China atau India, terima kasih buat podcast dalam bahasa kebangsaan. Sebab saya dah lama tak dengar dan saya tak lama practice DM saya. So, it became something. We didn't know what it was become. It became something. So, kita pun serius. Kita kata, okay, podcast ini bukan hanya suka-suka, kita nak pastikan bahawa this becomes the best podcast in Malaysia. Alhamdulillah, tuan-tuan, tahun lepas, saya pun terkejut. Tahun lepas, views kita di YouTube, Spotify, TikTok, segala-gala video kita 200 juta. 44% growth. This year alone, we're going to go more than 300 million. More than 300 million. And dia mula dengan idea saja. Kita pun tak tahu. But I realize it's my core business. My core business is politics. My core business is talking about current issues. And we've turned that not just into a media, but into a business as well. Dan saya sangat bersyukur, terima kasih, alhamdulillah that bila satu pintu rezeki tutup, banyak lagi pintu buka. So you have to be able to pivot and reinvent yourself. Dan dia bukan hanya podcast, alhamdulillah kita dah buat live show, kita dah ada
lifestyle channel, kita dah ada religious channel, Kindred Stories, kita dah ada berita, news channel. So kita start to grow this as a business. Tahun ni kita buat podcast, di mana kita menghimpunkan semua podcaster yang paling famous di Malaysia untuk menerajui satu platform media yang baru. Tapi bagi saya rasa tak cukup di situ. Sebab podcast keluar sekejap ni, dia untuk orang yang nak dengar berita. Dia untuk orang yang minat dengan politik, dengan isu semasa. Saya beritahu diri saya kata kalau kamu nak relevant dan expand your market, expand your reach, you have to do something more than this. Kalau tak, orang politik akan kenal KJ. Kalau tak, orang yang minat dengan politik akan minat KJ. Tetapi why not you try to expand your brand? Sekarang ni tak jadi politician, sekarang ni tak jadi menteri. Why not buat benda yang orang tak expect? So saya kata, oh bagus juga. So itulah masa saya dapat tawaran daripada stesen radio Hot FM. Sebelum itu, saya kena jujur, sebelum itu kawan-kawan, saya pun tak pernah dengar Hot FM. Saya pun tak pernah dengar Hot FM. Tapi dia datang satu hari, dia kata, ini kita nak awak jadi DJ Hot FM. Dan pada waktu itu saya terkejut. Sebab saya tengah fikir, ini downgrade bila dia daripada menteri jadi DJ. Kan? Tapi bila saya fikir, selepas 2-3 hari saya fikir, saya kata, yes. Kalau kita fikir daripada the normal thinking, that's what you will think, is a downgrade. Tapi kalau you boleh fikir luar kotak sikit, berapa juta yang dengar Hot FM setiap minggu? 3-4 juta dengar setiap minggu. Crowd yang tak pernah saya sentuh sebagai seorang ahli politik. Crowd biasa. Orang yang macam dululah cakap pun, saya beli awak, tapi sebenarnya tak beli saya pun. So saya kata okey, tawaran asal adalah KJ datang seminggu ke konti Hot FM. Lepas seminggu kata saya tak sesuai jadi DJ. Tapi saya buat counter offer kepada media Prima Audio. Saya kata no, I don't want to do it for 1 week, I want to do it for permanent. Tapi jangan 5 hari, seminggu lah. Gila nak bangun, nak pergi kerja pukul 6 pagi. Saya kata seminggu sekali. Seminggu sekali. Terima, seminggu sekali bagi kontrak untuk 1 tahun. Jadi saya jadilah DJ Hot FM. Saya pun tak tahu tuan-tuan, saya masuk konti tu. Ini bukan dunia saya, dunia saya. Tuan-tuan, terima kasih. Terima kasih majlis. Dengan ini saya pastikan. Awak tengok awak kan? Oh, dia dah cat. Masuk macam tuan. Para Fauzana, Eji, saya tak kenal dunia ni tuan-tuan. Saya pergi ke majlis anugerah bintang perdana atau benda selisih dengan dengan pelakon-pelakon saya tak kenal. Saya selisih dengan seorang lelaki ni, ini handsome gila. Baik, I'm okay. Please. Saya dia, ini handsome. Kan dia lagi cik, siapa ni? Apa nama dia? Dia kata, Fatah Amin. Saya datang daripada dunia politik. Politik ini adalah show business for ugly people. Saya pergi di dunia betul-betul show business yang mana ada orang macam tu. Jadi saya pun, okey. Dan itu hari tahun pertama saya pergi ingredient lah. Dan saya terpaksa jadi orang lain. Saya terpaksa merosakkan diri saya. Benar TikTok. Jangan minta saya nari macam saya bos saja. Ini betul. Biarlah sampai Pangkal Lengan. Bila dah buat DJ Hot FM, go all the way. Jangan jadi suam-suam kuku lah. Just go all the way.
Jadi saya pun go all the way daripada saya jumpa Fatah Amin dekat APBH pada tahun pertama. Tahun kedua tuan-tuan, saya termenang lah APBH. Kau ni belagak lah tuan-tuan. Patah hu. So, tapi sebenarnya my time at Hot FM is so wonderful. Sebab sekarang ni orang ramai tidak melihat saya sebagai seorang menteri, seorang VIP, seorang politician. They see me as maybe just their friend. Jadi interaksi saya dengan orang ramai pun berbeza tuan-tuan. Sekarang ni kalau dulu mungkin ada sedikit protokol, sekarang ni di mana-mana saja. I like this. Tak panggil KJ, tak panggil YB, panggil KJ saja. It's good. Dan saya harap bahawa keakraban ini, kalau saya pulang ke politik satu hari nanti, kita tak akan lupa lah keakraban ini. Bila saya masuk Hot FM ni, dia merosakkan saya. Tapi saya rosakkan Hot FM juga. Saya kata Hot FM ni, dia tak boleh sahaja berada di dalam konti. Because my view is, we have to be more than just a radio station. Kita kena jadi lebih daripada stesen radio. Sebab radio, kalau kita hanya radio station, the market won't grow. So kita buat benda-benda yang gila lah teman-teman. Yang pertama, kita dapat Malaysian Book of Records. Ini cabaran pertama. Longest distance live radio broadcast aboard a train. Kita naik kereta api daripada KL ke Padang Besar, kita buat siaran. Saya kata okey lah, ini okey lah, tapi ini tak cukup mencabar. So dia orang kata, oh Chief, nak buat apa lepas ni? Saya kata why not? Kita buat siaran daripada kaki Gunung Kinabalu sampai ke puncak. Kita buat sampailah ke atas, dapat Malaysian Book of Records. Yang terbaru selepas kita buat Gunung Kinabalu, lepas tu saya dapat idea gila. Kita nak buat siaran di bawah dasar laut pula. Pada bulan Ogos kita berjaya buat first outdoor live radio broadcast underwater. Pakai mask UTK polis turun bawah buat siaran daripada bawah. So the next one saya dah bagi tahu kepada Farah, AG dengan Johan. Darat kita dah tawan Gunung Kinabalu, laut kita dah masuk, tinggal lagi udara lah. So insyaAllah tahun depan kita akan buat siaran selepas kita terjun daripada kapal terbang. Menakutkan pada ini cerita reinvention lah. Saya terima kasih saya kongsi sedikit sebanyak cerita bagaimana saya dapat reinvent diri saya. Bila berdepan dengan cabaran yang besar, don't stop, don't give up. Try to think of how you want to get out of that situation. Cuba fikir macam mana saya nak bawa diri saya daripada keadaan ini kepada keadaan yang baru, walau apa pun rintangan yang kita hadapi. Saya pergi daripada ini tuan-tuan. Ini dunia lama saya. Paling kanan itu menteri zaman Covid, pakai pintu muka buat sidang akhbar. Di tengah tu jawab soalan panas di parlimen. Yang paling kiri itu hidup Melayu. Saya pergi daripada, bayangkan tuan-tuan, saya pergi daripada ini jadi ni. Saya sebut dalam mana-mana talk saya buat sharing, saya selalu sebut masa saya kena pecat ni tuan-tuan, orang yang pecat saya, dia pecat saya dengan harapan dia tak akan tengok muka saya lagi. Tapi malangnya bila dia beli baju Melayu dia tengok muka saya. Bila dia beli air minuman dia tengok muka saya. Bila dia beli kambing perap dia terpaksa tengok muka saya. Inilah kita bagaimana kita resilient to survive. Tapi dah tapi
Sebab saya tanya tadi, bos-bos kat belakang, saya kata, tahun ni macam mana untuk ejen telefon? Dia orang kata tahun ni agak slow sikit. Tahun lepas pun agak slow sikit, betul? So, mungkin sebab repricing policy, mungkin sebab isu perubatan, inflasi perubatan di hospital dan sebagainya. Dan this last quarter ni kena turun habis-habis lah. Kena really try, go out there and get the best we can get in this last quarter. Go out there and get there. Tetapi saya nak beritahu bahawa dalam pengalaman saya, we have to get used to be in tough situations. Because when you are in tough situations, that's when you really test yourself. Saya nak cerita sikit bahawa kita kena cari keselesaan dalam keadaan yang tidak selesa. Saya tuan-tuan, saya melibatkan diri dalam triathlon, larian dan sebagainya. Bukan sangat saya suka. Sebenarnya saya tak suka. Saya tak suka. Siapa saja yang buat larian tahu bahawa ia sangat tidak selesa. Tapi saya buat benda ini semua sebab saya nak biasakan otak saya dengan badan saya dengan keadaan yang tak selesa. I want to find comfort in discomfort. I regard adversity as a privilege, not as a curse. If you regard adversity, cabaran itu sebagai satu privilege, satu peluang, then you are able to get yourself out of it. But if you treat adversity as a curse, as something that you find that is not motivating, then you will never get yourself out of that situation. Adversity to me is a privilege. Ia mengajar kita macam mana nak bangkit semula. Ia mengajar kita macam mana nak biasakan diri kita dengan keadaan yang tidak selesa. Dan saya juga nak ceritakan kepada tuan-tuan, what kind of person do you want to be? Anda berada di sini sebab you are somebody who leads, you are somebody who is managing people, you are somebody who is at the top of your team. Dan saya juga nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan satu benda yang saya sendiri, I try to tell myself what kind of person do I want to be, especially in my work. Leader versus manager. Ini satu benda yang kita kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tak tahu. I want to be both a leader and a manager. Dan perbezaannya adalah begini. Seorang leader adalah seorang yang melihat kepada the strategy, the big picture. Kita nak pergi ke arah mana? Where are we going in the next 5 years? Where are we going in the next 10 years? Nak berada di hadapan perubahan, seorang leader. Manager takes that vision and breaks it down into tactics. How are we going to achieve this vision? What are we going to put in place so that the strategy is achieved? So that is the difference between strategy and tactics. Kedua, the leader must have the vision. The leader must have the true north. This is where we want to go in the next 5 to 10 years. The manager translates that into processes. Okay, that's where we want to go, but it doesn't just happen like that. We have to have the processes in place, the sales in place, the communications in place, the marketing in place to make sure that we can reach that vision. The leader as a person is charismatic, convince people, move people, influence people. Sebab dia ada charisma, dia ada aura, dia ada that X factor that makes you want to believe and that makes you want to go with them. Tetapi the manager shows that it's not just about aura, it's also about competence, it's also about the skills of getting things done. Jangan hanya jadi seorang pemimpin yang ada visi dan karisma tapi tak boleh buat kerja. So, which one are you and can you be both? I would like you to be both because I strive in my life to be both. What motivates people? Ini saya selalu tanya diri saya. Apa yang menjadi motivasi kepada your downline, your team, even yourself? Of course it's pay. Gaji sangat penting. Perks, all the benefits, all the allowances are important. Punishment takut, tak nak kena disiplin pun motivasi juga. Tapi bagi saya, the bigger motivation is tujuan, purpose. Why we are here? Why are we doing this? It's not just about pay, it's not just about perks, it's not just about the fear of being disciplined or punished or downgraded. It's the purpose of what you do. Find that purpose. Your purpose must be for what you do about looking after people.
That's, to me, when I think of my insurance agent, that's who I think about. Somebody who looks after me. Somebody who will be there in my time of need. That's why saya selalu tanya kepada rakan-rakan saya yang terlibat dalam agensi dan sebagainya. Saya kata, awak tak risau. Satu hari nanti kerja awak akan diganti oleh artificial intelligence. And the best of them will tell me no. Because at the end of the day, when you look for your insurance policy, it's when you're sick, it's when somebody's passed away, it's in some cases, and it's when you really need somebody to talk to. So if that is your purpose, it's not about just being the top salesperson. It's telling yourselves, I'm doing this because I believe in helping people. So have that purpose, so that that purpose motivates you. Our purpose guided me. Kalau dekat Kementerian Belia dan Sukan, saya bukan hanya nak menang pingat emas yang paling banyak dalam sejarah Malaysia. Saya nak pastikan bahawa negara Malaysia menjadi negara bersukan yang sebenar. Daripada kanak-kanak kecil sampailah ke dewasa, kita mengamalkan sukan dan gaya hidup yang aktif supaya negara kita produktif, negara kita sihat. Waktu saya jaga COVID, matlamat saya bukan sangat saya nak vaksin 500,000 orang satu hari. Tetapi saya nak pastikan bahawa negara kita dapat dibuka dengan selamat, reopening safely. That was my true north. I worked hard day and night to make sure that we could reopen safely. Bila saya di Kementerian Kesihatan, my purpose was to make sure that our healthcare system is not sick care, but healthcare. You all know this sebagai insurance agents. Our healthcare system now is sick care. Kenapa? Yang saya sebut sick care. Kita hanya pergi ke hospital bila kita dah sakit. It's sick care. We spend too much money merawat daripada kita mencegah. So I wanted to make sure that we have a great primary healthcare system. Preventive healthcare, proactive healthcare, promotive healthcare, to make sure that people don't fall sick. The reason why we have medical inflation today is not just because peralatan yang lagi canggih, gaji yang lagi tinggi di private sector untuk doktor dan jurawat dan sebagainya, but also we have medical inflation because to treat a disease is much more expensive than to prevent a disease. Orang yang ada diabetic complication terpaksa buat surgery untuk potong kaki dan sebagainya. Of course, the cost is going to be much higher than managing pre-diabetic conditions. But the problem in Malaysia is that kita banyak ke arah curative, rawatan, dan bukannya pencegahan. So I wanted to move the country from sick care to healthcare and wellness. My purpose with Tuas Kejap bukan hanya untuk menjadi podcast nombor 1 di Malaysia, tetapi untuk menjadikan politik isu semasa lebih accessible. Sebab apa? Sebab saya nak bila orang mengundi tadi, orang mengundi dengan pengetahuan, dengan ilmu. You know what the issues are. You're not just bangkah sebab kita rasa orang ni lebih baik daripada orang ni. Kita rasa we are educated about the current issues and about government policies. And Hot FM, kenapa kita panjang Kinabalu, kenapa kita sulam laut dan sebagainya, because I want your version of tomorrow to be better than today. Aspiration and inspire people. Lessons on leadership. Please have a sense of purpose. Hari ini, when you leave this gathering, saya tahu daripada pagi sampai malam, wonderful event that Crew VSN has planned for you. Have a purpose. What is my purpose? What is my purpose as an individual? Apa matlamat hidup saya? Apa matlamat saya sebagai seorang ejen Crew VSN? Have that sense of purpose. Have clarity of thought. You know what you're doing, you know where you're going, you know what you want. Sometimes I ask people, do you know what you want? I don't know what I want. You know where you're going, I don't know where I'm going. Have clarity of thought about where you want to go. Whether you get there or not, it's up to you and it's up to God. But you try. You try. I have clarity of thought about where I want to go. Takkanlah saya duduk dalam dunia yang saya ada sekarang ni sampai bila-bila. Dia keluar sekejap saja tuan-tuan. Bukan keluar selama-lamanya. I have clarity of thought of where I want to go. I want to come back one day and I want to get back. That's my clarity. Whether it happens, it's up to God. Itu rezeki. Ya, itu rezeki. We leave it to God, but we must try. You must drive that execution. Nothing happens by accident. Yang
kita kan tadi pengalaman saya jatuh bangkit semula, kali ni okay, survive. It's because I drove that execution. It's not by accident. I could have just slept. I could have just stayed at home. Tak pergi mana-mana, tak buat apa-apa. But what good is that? I'm not going to be good for my family. I'm not going to be good to myself. So you have to drive that execution yourself. Convince others. Bawa orang bersama dengan kita. Kita tak boleh menang seorang saja. Kalau kita nak menang, kita menang dengan our team. Nobody is alone in your perjuangan. Dalam perjuangan ini bukan kita seorang saja. Bawa orang together with you. Safety in numbers, you feel good when you have people supporting you. Staying low, this is so important to me. Staying low maksudnya apa? Don't have your heads in the cloud bila kita berjaya. Bila kita berjaya, janganlah kepala itu besar sangat. Saya dah mengalaminya. Slide yang pertama, you can see, besar kepala. Lepas tu kalah. Stay low, so that when you crash, it doesn't hurt. Bila kita jauh daripada paras yang tinggi, jangan sakit. Tapi bila kita sentiasa berakar di tanah, insyaAllah, we will be more true to ourselves. And last but not least, 3 tahun yang lepas ni tuan-tuan adalah masa yang paling mencabar bagi saya. Mencabar dari segi kesihatan mental saya, mencabar dari segi keadaan emosi saya. And I want to remind yourself that all of you must look after and invest in yourself. Kita sebagai agent ni kita jaga orang lain. Kita jaga polisi orang lain. Tapi jangan kita lupa jaga diri kita. Nobody else is going to do that for you. What does that mean? That means look after your mental health. If you need to talk to someone, talk to someone. Jangan ada stigma. Oh, saya mental health ni tak penting. Saya ni macho. Okay. Tak ada masalah. Oh, talk to someone. Look after yourself. Treat yourself once in a while. Yeah, because nobody is going to look after you. If you cannot look after yourself, you can't look after other people. Yeah, make sure you look after yourself. Saya terpaksa jaga mental health saya. Dengan cara apa? Find someone to talk to. Spiritual. Always have the connection up there. Because when you have the connection up there, tuan-tuan, walaupun kita tak adalah warak sangat, tak adalah ilmunya mendalam sangat, tetapi bila kita ada the connection up there, it is something that guides us. It is something that protects us. And it was always something that will make sure that we feel safe and we feel that someone is looking after us. Jadi tuan-tuan, I hope we can reflect on this dan saya mengakhiri sharing saya dengan gambar di mana the world changed for me. Ini sehari sebelum hari Minggu pilihan raya lepas. Saya singgah ke sebuah surau di Sungai Buloh untuk solat maghrib. Saya tak tahu menang ke kalah, tapi kucing tu dah tahu. Dia dah tahu, Mamat ni kalah dah. I didn't know what was going to happen. I really didn't know what was going to happen. Pada masa ni saya dah serah, tawakal kepada Allah. Yeah? But I look back on this picture and I tell myself, experience is not what happens to you. Pengalaman ini bukan apa yang jadi pada kita. Pengalaman ini apa yang kita buat dengan apa yang jadi pada kita. It's what you do with what happens to you. So, that's my story. I hope my story has not finished yet, and I hope your story has not finished yet. Go out there, whatever comes your way, remember that you can overcome it. Remember that if you have clarity of thought, if you have that drive inside you, ingat, orang yang berbuang, orang yang berusik macam KJ pun masih lagi boleh survive. All the best to you. Terima kasih. Assalamualaikum.